Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Hari ni Amba nak tunjuk keluluk Amba pecah koloni dah. Tapi Amba tak tunjuk dalam. Amba nak tunjuk luaran corong dia macam mana dalam usia sebulan selepas Amba pecah koloni. Kita tengok bahagian luar dulu. Amba akan buat time lapse lah. Okey, sahabat, kita lanjut. Okey, sahabat, tengok ni satu daripada 4 lot yang Amba pecah koloni ni. Ni hasil baru 1 bulan yang Amba pecah koloni. Ini Amba buat time lapse lah. Saja nak tunjuk perkembangan macam mana. Okey, ni yang kedua. Yang kedua, time lapse ini Amba guna batang kelapa tu, batang pokok nyor dah. Amba ambil bahagian pangkal dia, bahagian bawah. Ini yang kedua, umur 1 bulan juga. Yang ini yang ketiga. Tapi ini lama sikit. Ini nak sampai 2 bulan lah yang ni. Tengok muncung dia tu, Amba tak berapa suka sebab muncung dia tu tidak berapa luas. Tapi ini Amba letak banyak telur ratu. 7 ke 8 biji ke gitu. Okey, ni yang terakhir. Ini pun 1 bulan. Cuba tengok deh, perhati muncung dia tu lebih terbuka. Amba suka tengok gini lah sebenarnya. Ini baru 1 bulan. Jadi yang 1 bulan ni tak boleh kata jadi lagi lah. Okey, ni sahabat Amba tunjuk hok jadi dah dah. Hok jadi dah kebelakangan ni lah. Amba guna batang kelapa berselek. Batang kelapa ni pendek lah. Ni sebelum Amba tahu yang kemarau gitu nak mari dah. Tapi kalau dia duduk pokok reduk ni macam ni, pokok manggis ni, atau pokok serta, pokok manggis ni, kalau gini tak apa. Dan bawah ni kena sentiasa lembab lah sekitar dia ni. Okey, balik pada batang kelapa tadi, guna bahagian pangkal dia, umbi dia. Dia lebih, kayu dia lebih padat, lebih keras. Tidak terlampau keras jugalah. Dan dia tahan cuaca. Cara kita select varnish ataupun cat. Tapi cat dia makin masa sikit untuk hilang bau dia tu deh. Jadi ni keluluk ni sudah naik kotak topping lah, sudah naik kotak madu. Ni Amba pecah koloni juga ni. Antara hasil pecah koloni lah. Amba tak banyak buat pecah koloni sebab tak semua keluluk naik telur dalam topping. Dan kebelakangan ni Amba tidak banyak sarang lah. Daripada 70 tinggal 20 lebih saja sebab kemarau gitu dia pupuh dah. Tu Amba nak bangunkan balik. Okey, kita tak boleh putus asa. Okey, kita tunjuk. Tu keadaan corong dia. Ni jenis itama jugalah ni. Amba nak buka sekejap kan. Sebentar nak tunjuk dah. Amba buka kotak topping. Kita boleh kata berjaya bila dia sudah naik atas kotak topping lah. Tapi kalau ikut buku, setahun dia berada dalam keadaan molek baru boleh kata pecah koloni secara paksa tu berjaya. Tapi dia tidak saran lah. Ni baru dah sampai setahun ni, lebih kurang dah naik topping lah ni. Tengok sahabat tu rupa dia. Nampak. Ni sudah sedut madu lah. Sudah sedut madu beberapa kali. Okey, kita tutup galak keluluk dia ni. Serai saya dah. Ini serai Amba dah. Kita tutup dan kita beredar lah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.